Alright gang, untuk korang yang nak main slow jig, nak pakai Daiwa Saltiga, nak beli baru harga tinggi sangat, korang beli yang second hand ni guys. Ada satu unit saja. Hari ni aku buat set combo slow jig second hand Daiwa Saltiga 15SL. 15SL, mesin second hand tapi rod baru. Mesin ni condition dia aku boleh cakap dengan korang 9/10. Memang lawa lagi, cumanya dia ada dent sikit kat sini, nampak tu. Ada dent sikit kat sini dengan sini. Nampak tak? Sikit je. Tapi condition luar dia yang lain semua okey, dalam dia semua cun. Memang rasa macam mesin baru. Jadi dekat sini rod yang aku pairkan dekat sini rod Yamato Dark Poison. Rod Yamato Dark Poison ni action dia memang best. Korang tengok dekat sini. Depan dia tu, kalau korang jig, korang punya jig tu bergerak secara natural. 5 kali lebih efektif daripada rod biasa. Sebab kita dah kaji dah guys. Kalau rod keras, nak dapat ikan memang susah. Tapi kalau korang pakai rod lembut, depan lembut dia, belakang keras, memang tak akan kumpau guys. Confirmnya. Jadi dekat sini rod Yamato Dark Poison ni, kalau korang tak tahu lagi dia punya spek, panjang dia 6 kaki 3. 6 kaki 3, PE dia 1.3. Berat jig dia ataupun berat umpan yang sesuai untuk rod ni 80 gram hingga 300 gram. Section rod ni one piece, cincin Fuji. Dan kalau korang beli rod Yamato Dark Poison ni, korang berpeluang menang Daiwa Seaboard G300JL yang bernilai harga 3,200. Jadi kalau korang nak menang Daiwa Seaboard G300 ni, korang kena ada rod Yamato Dark Poison dulu. Jadi harga satu set ni cuma 18 saja. 18 harga boleh nego lagi. Jadi kalau korang berminat nak beli, korang boleh screenshot whiteboard ni, DM kita sekarang ataupun terus datang kedai kita dekat Orchid Tackle Kelang. Kita pun boleh post satu Malaysia. Jadi kalau korang berminat, korang DM je. Action rod Yamato Dark Poison kali ni guys, korang boleh tengok betapa liatnya rod ni nak tarik kerapu. Korang tengoklah kejap lagi berapa besar kerapu ni yang dia tarik menggunakan rod Yamato Dark Poison. Woi, 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 bos. Tengah, piotong. Okey. Woi, nak bos kau tengok. Ose. Woi. Aman, iya, tasapan. Lihai. Woi, nah. Ya. Boron. Action rod Yamato Dark Poison 5 kali lebih efektif sebab korang punya jig boleh berenang dengan lebih natural kalau rod lembut. Bahagian depan rod ni 70% lembut, bahagian belakang 30% keras. Jadi rod ni sesuai untuk main jigging dan main bottom.